buku Andrea Hirata. So siapa yang kalau tak kenal Andrea Hirata, dia penulis Laskar Pelangi lah. Kalau yang tak pernah baca Sang Pemimpi ataupun tak ingat cerita Sang Pemimpi, Laskar Pelangi dia cerita sampai dia sekolah rendah. Sang Pemimpi daripada dia sekolah menengah sampai dia universiti. Macam mana dia jalan cerita dia. Diorang ni, kalau kita tahu, Indonesia yang sekarang pun, orang Indonesia yang dalam dekat pedalaman sangat susah. Sangat susah untuk dapat peluang belajar. Ini diorang, tapi zaman dulu punya lagi-lagi susah. Tak ingatlah setting dia zaman bila, tapi memang a few years back. Dia cerita pasal sesusah mana pun kau, kalau kau nak belajar, kau boleh belajar. And diorang duduk dekat pulau yang memang tak ada duit. Orang dekat situ memang kerja dia kais pagi makan pagi. Itu ayah diorang, mak diorang tak kerja. Lepas tu ada pula saudara yang sipai keramat ataupun dia tak ada mak ayah, tak ada adik-beradik lain, tak ada atuk, semua tak ada. Memang dalam keturunan dia seorang sahaja yang ada. Ramai. Sipai keramat. Nama macam nama. Istilah dia. Istilah dia. Tapi diorang ni cita-cita nak belajar dekat luar negara. Time belajar cita-cita nak pergi bercuti dekat Rusia. Tapi mana ada duit. Ayah dia nak hantar belajar pun tak ada duit. Jadi diorang macam-macam lah cabaran yang diorang buat, yang diorang sanggup untuk buat. Budak-budak kampung dekat pulau yang tak ada siapa kenal, tapi budak-budak pandai sebab ada usaha. Dia naik bot sampai ke Jakarta. Dekat Jakarta pergi cari kerja dulu, nak sambung belajar, tak dapat sambung belajar. Sebab apa? Sebab diorang anak orang miskin. Jadi cerita dia seorang ke atau beberapa orang? Dua orang. Sebab waktu tu beasiswa semua dapat dekat anak orang kaya. Padahal beasiswa susah nak dapat. Last kali bila dia buat macam-macam test, alhamdulillah dapat belajar dekat I think Netherlands kot. Tapi dua-dua. Waktu dua-dua ni dah terpisah. Lepas tu jumpa balik bila sama belajar. Dua-dua lelaki. Jumpa balik dekat airport. Dari mara ni. Lepas tu sambung belajar dekat sana. Lepas tu sambung pergi bercuti dekat Rusia. Dia tunjuk macam waktu baca tu kan. Waktu tu dah lama dah give up, rasa nak sambung belajar ke, rasa nak have any passion in anything. Bila baca tu macam umur berapa sekalipun, kalau aku boleh buat, kalau aku suka, aku boleh je buat. Especially in today's age, everything